angin jahat-jahat dalam perut ini jangan biarkan dia lama-lama. Sebab lama-lama you biarkan, dia akan menyebabkan you sakit-sakit pinggang. Nanti dia naik, itu angin jahat lah, dia naik sampai dada, nanti urut hati pedih. Tahu tak cara-cara urut untuk buang angin jahat dalam perut? Atau save dan share video ini dulu. Customer saya mengadu, dia sakit pinggang. Lepas tu dia pun bilang, semalam dia salah makan. Salah makan dalam perut dia ini banyak berangin tau. Lepas tu saya pun cek lah. Cek. Wih, pung. Oh, dekat tempat ini banyak berangin. Lepas tu dia pun sakit pinggang dekat sebelah kanan. Lepas tu, master urut dekat perut dia sini. Urut, turun. Urut. Lepas tu dia punya angin jahat, dia kentut keluar. Dia pun rasa sendawa. Selepas urut, dia rasa sudah lega dekat bahagian pinggang sebelah kanan ni. Dia pun hairan, kenapa selepas urut ini ya, dia akan legakan pinggang-pinggang. Disebabkan angin jahat ini sudah keluar, dia tak ada tersempit, dia tak ada tegang dekat bahagian otot sini, pinggang pun sudah lega. Kalau nak urut angin jahat dalam perut, boleh datang ke SK Wellness Meru Ipoh berhadapan dengan Maidi.